Antara kerugian yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ketika solat tarawih adalah kita meninggalkan solat sunat muakkad ba'diyah selepas Isyak, kemudian kita terus buat solat tarawih. Dan di sebahagian surau, sebahagian masjid, lepas-lepas solat Isyak tu, lepas zikir, doa, dia terus buat solat sunat tarawih. Dia tak bagi peluang, ataupun wallahualam lah, mungkin kalau kot ada kesibukan lain kita husnuzon. Tapi secara hakikatnya solat sunat ba'diyah ini dinilai lebih afdal berbanding dengan solat tarawih. Maksudnya solat sunat ba'diyah lebih afdal, maksudnya kita tak boleh tinggal lah. Kita buat solat sunat ba'diyah dulu, barulah kita solat tarawih. Sebab sebahagian tokoh dalam mazhab Asy-Syafi'i, mereka berpandangan bahawa solat sunat ba'diyah ini lebih afdal berbanding tarawih, sebab solat muakkad ini kadang-kala Rasulullah mengqadha untuk menunjukkan bahawa ini adalah salah satu solat yang sangat penting dan sangat afdal. Jadi insya-Allah semoga kita dapat sesuatu.